Okey dah. Okey, Bon. Okey, Bon. Okey dah. Satu, dua. Dah ikut. Dah. Hai. Oh, Cikgu nak. Selamat pagi kelas. Okey, pagi. Hari ini kita akan mempelajari novel iaitu Di Sebalik Dinara. Okey, minggu lepas cikgu dah ajar kamu orang. Jadi, hari ini kamu orang akan buat pembentangan. Sebab cikgu dah hadirkan setiap kumpulan satu atau tiga bab. Satu atau hingga tiga bab. Jadi, objektif kita pada hari ini, pada pagi ini adalah membentangkan testa novel Di Sebalik Dinara secara kreatif dan menarik mengikut kumpulan berdasarkan bab yang telah ditetapkan oleh cikgu hari itu. Okey? Sebab kita minggu lepas berapa kali kita dah belajar, cikgu dah berapa kali dah terang ke depan. Jadi kamu pula yang membentang di depan. Okey. Tanpa membuangkan masa, saya ingin kumpulan satu hari itu kumpulan Faris, Ikhwan, Dylan dengan Irfan. Okey. Boleh membentang. Kumpulan satu, bab 1 hingga bab 3. Pada pagi ini, kumpulan kami akan membentangkan tentang isi kandungan bagi novel Di Sebalik Dinara bagi bab 1 hingga 3. Isi pembentangan kami pada hari ini adalah pertama, sinopsis bab dan peristiwa penting. Kedua adalah watak dan pewatakan. Ketiga, nilai murni. Keempat, pengajaran. Dan akhir sekali, sesi soal jawab. Sinopsisnya, pertemuan dalam pesawat. Farisha bertemu dengan seorang lelaki kacak bernama Akram semasa dalam penerbangan dari lapangan terbang Senai ke Kuala Lumpur. Ujian DNA. Tanpa pengetahuan Farisha, Akram mengambil cawan minumannya untuk mendapatkan sampel DNA. Pengimbas retina. Setibanya di apartmen, Farisha terkejut apabila sistem pintu rumahnya telah ditugar pada pengimbas retina atau retinal scanner dalam bahasa Inggeris oleh abangnya Azra'i demi keselamatan. Halangan wall. Dr. Maxi dan Akram mengesahkan DNA Farisha sesuai, tetapi mindanya sukar dibaca kerana dilindungi oleh sistem wall. Seterusnya, sinopsis bab 2, tawaran software simposium. Farisha dan rakannya rakan kongsinya Rosman menghadiri sebuah simposium keesokan harinya. Pertemuan semula, Farisha bertemu semula dengan Akram yang bekerja di syarikat Softlab. Tawaran projek. Akram menawarkan satu projek mini di Softlab kepada syarikat mereka, iaitu syarikat Secure Shell sedia bahan. Dan akhir sekali, ujian penetrator. Akram cuba menggunakan alat penetrator untuk menembus minda Farisha, tetapi hanya mempunyai maklumat yang sangat sedikit. Okey, sinopsis bab 3 pula, iaitu Rahsia Dinara.
Ada. Lawatan ke soft lab. Farisha dan Rosman pergi ke soft lab di Cyberjaya untuk berbincang dengan Dr. Masih, Akram dan Khairul Anwar. Lepas tu, keadaan Carl. Farisha diberitahu bahawa pengasas soft lab Carl sedang sakit kena akibat kanser. Dan seterusnya, nilai tawaran tinggi. Dr. Maxis menawarkan projek bernilai 1.5 juta ringgit kepada Farisha untuk menggodam dan mengukuhkan sistem Nira. Akhir sekali pertimbangan, Farisha dan Rosman meminta masa untuk meneliti kontrak serta syarat-syarat projek tersebut sebelum membuat keputusan. Seterusnya adalah bagi watak dan perwatakan. Watak yang pertama ialah Farisha, iaitu watak utama. Antara perwatakannya ialah seorang yang bijak dan pakar teknologi. Buktinya dia ialah seorang jurutera keselamatan sistem maklumat dan telah diambil sebagai pekerja dalam syarikat Secure Shell Sendirian Berhad. Yang kedua ialah dia seorang yang berhati-hati atau waspada. Dia tidak terburu-buru untuk menerima tawaran projek tersebut dan menelitinya dengan baik. Akhir sekali ialah dia seorang yang penyayang. Dia menunjukkan perasaan sayangnya terhadap abangnya iaitu Azrael dan rakan-rakannya yang lain. Watak kedua ialah Akram. Dia seorang yang patuh pada arahan, menjalankan tugas yang diarahkan oleh Dr. Messi dengan teliti. Kedua ialah seorang yang segak dan mesra. Ianya terbukti apabila Farisha terkebun dengan kesegakan Akram tersebut. Ketiga ialah seorang ejen soft lab yang mahir menggunakan teknologi canggih seperti alat penetrator. Yang ketiga ialah Azrael. Azrael ialah abang kepada Farisha dan seorang yang penyayang dan prihatin. Kedua, dia juga telah menyimpan rahsia, iaitu dia menghidupi barang yang disimpannya selama beberapa tahun dan menyimpan rahsia bahawa Farisha merupakan seorang anak angkat. Yang keempat ialah Dr. Maxi, seorang yang tegas dan berpandangan jauh, seorang pentadbir di soft lab dan bertanggungjawab terhadap projek yang bakal dibina dalam cerita ini. Yang kedua ialah seorang yang egoistikal dan fokus pada hasil. Dia sanggup menawarkan ganjaran besar iaitu 1.5 juta ringgit dan menggunakan pelbagai cara demi menjayakan projek tersebut. Kelima ialah Rosman. Rosman ialah rakan kongsi yang setia. Dia telah menjadi rakan kepada Farisha dan telah bekerjasama dengannya untuk menjayakan projek di syarikat Secure Shell dan projek yang sebelum ini dijalankan. Yang kedua ialah seorang yang mementingkan keuntungan. Buktinya, dia merasa teruja apabila ditawarkan dengan projek yang bernilai 1.5 juta ringgit tersebut. Keenam ialah Shida. Shida seorang kawan yang baik dan rakan rumah. Dia tinggal bersama Farisha dan sangat prihatin terhadap tahap kesihatan Farisha. Kedua ialah seorang yang peramah dan boleh dipercayai. Buktinya, dia diminta oleh Farisha untuk membantunya untuk menguruskan dokumentasi projek di soft lab pula. Nilai murni dalam bab 1. Yang pertama ialah persahabatan. Contohnya, Farisha dan Shida saling menyokong antara satu sama lain. Yang kedua ialah keberanian. Farisha berani berkenalan dan berurusan dengan Akram. Yang ketiga ialah berfikiran terbuka. Contohnya ialah Farisha mempertimbangkan peluang baharu yang ditawarkan. Nilai murni dalam bab 2 ialah 1. Bertanggungjawab. Contohnya, Farisha menilai tawaran kerja dengan teliti. Yang kedua ialah rasional. Contohnya, Farisha membuat keputusan berdasarkan pertimbangan yang baik. Yang ketiga ialah berhati-hati. Contohnya, tidak terus menerima tawaran tanpa mengetahui risikonya.
Seterusnya, nilai murni di dalam bab 3 contohnya ialah 1. Bijaksana. Contohnya menggunakan ilmu teknologi untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua ialah berwaspada. Contohnya adalah sentiasa berhati-hati terhadap ancaman dan muslihat. Yang ketiga ialah kerjasama. Contohnya bekerjasama bagi menyelesaikan isu yang timbul. Pengajaran hari ini kita boleh dapat daripada sinopsis dan dalam bab 1 lagi ke bab 3 dalam novel tersebut adalah pertama, kita dapat menyayangi sesama manusia. Kita dalam diri sesama manusia sebab kita manusia, kita sayang sama sendiri. Kedua, bekerjasama dalam kehidupan. Kita harus bekerjasama dalam melangkah ke hadapan, seperti kita harus berbincangkan idea bersama-sama, lepas tu kolaborasi bersama lain dan macam-macam lagi bersama-sama. Okey, mungkin sama. Oh, dalam nampak nak kita. Betul. Nah, terusnya ketiga, bersabar dan berusaha. Kita perlulah bersabar dan berusaha dalam menghadapi cabaran, tetapi belajarlah melepaskan tak kala usaha yang dicurah hanya pintu yang enggan terbuka. Dan keempat, bertanggungjawab terhadap diri sendiri. Kita wajiblah bertanggungjawab terhadap mental dan emosi diri sendiri, terutama apabila terlibat seseorang yang istimewa, lebih bahagia dengan dia. Okey, sesi soal jawab. Okey, terlebih dahulu pergi ke pengajaran. Okey, pengajaran kamu ini menyayangi sesama manusia. Okey, kita hendaklah menyayangi sesama manusia, namun beringatlah tidak semua sampai ke sebagai pengajaran itu. Okey, siapa menyayangi sesama manusia? Ada tak bagi peristiwa di situ? Azrai. Okey, Azrai. Jadi nanti dekat ujian kamu mesti letak peristiwa. Jangan letak apa tu? Boleh letak dia punya huraian untuk menyayangi sesama manusia, huraian fakta. Lepas tu terbagi dia punya contoh. Contoh sebagai contohnya dalam apa? Dia menyayangi adik dia. Okey, sebab saya tengok setiap pengajaran kamu ini tak ada peristiwa. Jadi kamu perlu letak peristiwa. Sebab kita mempelajari novel di sebagai negara. Kita perlu tahu apa dia punya peristiwa-peristiwa yang berlaku semasa kamu memberi fakta itu. Contohnya bersama dalam kehidupan. Okey, sampai ini sama. Kamu perlu nyatakan contoh-contoh tersebut. Okey. Okey, sesi soal jawab. Okey, pertanyaan boleh? Saya nak Okey. soalankan dalam novel. Mengapa Azrai menyimpan rahsia pada Pak Aisyah? Tidak menyimpan rahsia. Sebab apa? Okay, sebabnya mungkin Azrai ingin menjaga hati Farisyah. Dia tak nak membuat Farisyah berasa risau dengan perkara penyakit yang dia hidapi. Lepas tu seterusnya dia pun simpan rahsia tentang status anak angkat Farisyah. Dia pun tak nak melukai hati Farisyah. Itu menunjukkan rasa sayang seorang abang terhadap adiknya. Terima kasih. Okey, lagi. Inja. Boleh. Boleh. Okey, Ifan, ada tanya soalan? Sedia kalau kau dah. Okey, Ifan, bagi soalan Ifan. Okey. Mengapa? Okey, tambahan soalan. Okey.
Pak, Saya bila. Dah bagi bagi dia. bagi. Bunga apa? Aduh. Okey, saya ada soalan. Okey. Ada pendapat orang semua, wajar tak tindakan Azrain menyimpan rahsia dengan Farisha? Berdasarkan pendapat kalian semua. Ya, Pak, kerana Azrain dia seorang abang yang bertanggung jawab terhadap adik ini. Walaupun dia adik angkat apa namanya, so agar dia bertanggung jawab untuk menyimpan adik tersebut supaya apa namanya, supaya dia rasa kasih sayang terhadap adik. Okey, lagi ada lagi. Okey, dah. Okey, terima kasih. Okey, kamu dah tahu kan? Okey. Definisi untuk bab 1 hingga bab 3 sinopsis dia. Okey, kamu perlu tahu juga dia punya sinopsis dalam bab itu apa peristiwa yang paling penting di dalam setiap yang berlaku. Okey, kamu perlu tahu juga watak perwatakan di setiap novel itu, di setiap peristiwa yang berlaku, dan nilai murni, pengejaran dan soalannya. Okey. Untuk kumpulan yang kedua, kumpulan okey, boleh ke depan sekarang. Nama yang tertera. Okey. Mempersilakan kumpulan seterusnya. Okey, boleh. Okey. Okey, Arisha, Ain, Azrain, Taufik, Fasfat. Hari ini kami mau mengenalkan hadis kepada kita. Kami mau menerangkan dalam bab 7, 4 dan 9. Okey, sinopsis setiap bab. Pada sebelah malam Fatihah, Syeda dan Fasfah berjumpa di pejabat Syed. Suatu Farisha Syeda dan Osman meeting kontrak software di pejabat oleh Syed. Farisha tiba-tiba mengalami sakit kepala hebat selepas melihat cahaya putih membentang ke arahnya. Menyebabkan perbincangan dibatalkan. Uncle Sam memberitahu mereka bahawa dia melihat beberapa orang menyatakan keluar dari kedai masjidnya bahawa perbekas besi dan barang seperti piring TV terdiri dari permisi Malaysia. Ketika menghadiri makanan malam di rumah abangnya Azrain,
Farisha berasa terharu dan sedih apabila mendapat tahu bahawa Azrael mengalami sakit jantung. Pada masa yang sama, Azrael mengejutkan Farisha dengan menetapkan bahawa Farisha sebenarnya merupakan anak angkat dalam keluarga mereka. Seterusnya dalam cerita 8. Cerita 8 pada pagi itu, sebelum sempat hadiah membawa Farisha ke dalam alam bawah sedar, tiba-tiba Farisha pingsan. Doktor dipanggil dan Farisha dibawa ke hospital. Akram, Khairul Anwar dan Dr. Mesin hairan dan menurut Akram dia membawa menyiasat tentang belakang Farisha. Sekian lama ia pula maklumat tentang sembarang penyakit yang menyebabkan. Sebaik sahaja Farisha dibawa ke hospital, Dr. Mesin, Akram, Khairul Anwar bergegas ke Akram untuk berjumpa Syida. Beberapa soalan dianjurkan kepadanya tentang latar belakang penyakit Farisha. Dr. Mesis ingin tahu sama ada Farisha mengandung. Okay, seterusnya kami serahkan kepada Albab untuk menerangkan cerita. Boleh direkaskan. Azrael juga memahami maka berkonsep di dalam badan Farisha yang kelihatan di sini itu adalah dalam pengetahuan Farisha yang dia sendiri sekarang menjalani satu uji kaji untuk sebuah universiti. Perkara itu juga adalah amanah ibu bapanya supaya semua makhluk itu mesti kekal dalam tubuh Farisha dan dia mesti berkhidmat di Softland apabila diperlukan. Dengan orang itu, Dr. Messi menyarankan bahawa Syida akan menggantikan tempat Farisha. Untuk berkosong peristiwa penting. Bab 7. Farisha, Syida dan Rosman bertemu di pejabat security untuk meneliti kontrak daripada Softland. Azrael memberitahu bahawa dia mengidap penyakit jantung. Farisha mendapat tahu bahawa dirinya ialah anak angkat kepada keluarga Azrael. Peristiwa ini sangat mengejutkan dan menyedihkan untuk Farisha. Untuk bab 8 pula, keesokan harinya Farisha pingsan dan dikejarkan ke hospital. Okay, yang kedua, Dr. Mercy, Akram dan Khairul Anwar hairan kerana tiada rekod penyakit serius pada Farisha. Mereka pergi ke arkib untuk bertemu Syida bagi mendapatkan maklumat tentang keadaan Farisha dan latar belakangnya. Untuk bab 9 pula, peristiwa pentingnya adalah Dr. Mercy, Akram dan Khairul Anwar merancang plan B, iaitu menggantikan Farisha dengan Syida. Syida pulang ke rumah Farisha untuk mencari maklumat tentang penyakitnya, tetapi sebaliknya mengetahui bahawa Farisha ialah anak angkat. Dr. Mercy memutuskan bahawa Syida akan menggantikan peranan Farisha dalam projek Dinara. Itu berkosong fakta dan perbuatan Farisha menyadar rasa sedih bila mengetahui Azrael menghadap penyakit Abah menerima hakikatnya bahawa dirinya ialah anak angkat walaupun kecil. Bertanggungjawab tetap pemikiran urusan kerja walaupun kesehatannya terganggu. Yang kedua, Bagi watak yang kedua ialah Azrael. Watakan Azrael ialah penyayang, iaitu dia mengambil berat tentang keselamatan dan kebajikan Farisha. Yang kedua ialah bertanggungjawab, menjaga Farisha sejak kecil sebagai abang angkat. Kewatakan Azrael yang ketiga ialah dia berani berterus terang, iaitu dia mendedahkan rahsia bahawa Farisha ialah anak angkat demi kebaikannya sendiri. Yang ketiga, Syida. Dia prihatin. Syida melawat Farisha di hospital.
Setiap kawan sentiasa membantu Farisha ketika menghadapi masalah. Terakhir, bekerjasama. Sudah bersetuju membantu projek apabila diminta menggantikan Farisha. Keempat adalah Dr. Maxi. Ia adalah seorang yang bijak. Buktinya adalah ia merancangkan plan B apabila keadaan Farisha semakin lemah. Seterusnya, dia adalah seorang yang bertanggung jawab. Buktinya adalah ia memantau keadaan kesihatan Farisha dan mencari jalan penyelesaian. Yang kelima adalah Akram. Ia seorang yang kreatif. Buktinya adalah dia memeriksa keadaan kesihatan Farisha menggunakan alat khas. Dia juga seorang yang bertanggung jawab. Dia berusaha mencari punca masalah yang dialami Farisha. Dan keenam adalah Rosman. Dia adalah kawan yang setia juga. Dia menemani Syida melawat Farisha. Dia juga mengambil peran. Dia sentiasa mengambil tahu keadaan Farisha. Okey, nilai murni yang terdapat di dalam Dismala Sejarah ialah yang pertama ialah kasih sayang, yang kedua ialah prihatin, yang ketiga bertanggung jawab, yang keempat kerjasama, kelima keberanian, dan yang keenam keamanan. Okey, pengajaran dalam novel ini kita hendaklah menyayangi ahli keluarga tanpa mengira pertalian darah. Contohnya, Azrael tetap menyayangi dan menjaga Farisha walaupun Farisha ialah anak angkat. Yang kedua, kita mestilah prihatin terhadap kesihatan dan kebajikan orang lain. Contohnya, Syida, Rosman, Dr. Messi dan Akram mengambil peran tentang keadaan Farisha ketika dia dimasukkan ke hospital. Yang terakhir, yang ketiga, kita hendaklah bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan. Contohnya, Dr. Messi dan Akram berusaha mencari punca masalah kesihatan Farisha serta memastikan projek dapat diteruskan. Pengajaran yang keempat, kita perlulah bekerjasama untuk menyelesaikan sesuatu bersama. Contohnya, Dr. Messi, Akram dan Khairul Arham bekerjasama merancang plan B apabila Farisha tidak dapat menyelesaikan tugasnya. Yang kelima, kita mestilah berani menyatakan perkara yang benar demi kebaikan orang lain. Contohnya, Azrael berani memberitahu Farisha bahawa dia ialah anak angkat. Yang keenam, kita hendaklah tabah menghadapi dugaan itu. Contohnya, Farisha berusaha menerima hakikatnya bahawa dirinya ialah anak angkat walaupun berita itu amat mengejutkannya. Sisi soalan jawab. Nampakah Azrael sampai masa ini dia cakap pada Farisha pasal rahsia selain daripada Memberitahu kebocoran kerajaan itu bahawa dia itu pada kerja awal-awal. Boleh penasaran. aduh Nampaknya Azrael berarti dia macam memecahkan kerajaan. rahsia pada Farisha sampai masa ini daripada cakap di awal-awal. Dia kena memberitahu. Kenapa dia menyimpan? Kenapa Azrael menyimpan rahsia pada Farisha sampai masa kini? Yang saya nakkan Bahawa dia adalah anak angkat Pada cakap di awal-awal. Kenapa dia tak bagi tahu awal-awal? sebab Azrael mahu menjaga hati Farisha bahawa dia bukan anak sebenarnya bapa dia. Okey, ada soalan lain? Ada soalan lain selain Okey, ulang lagi jawapan tadi. Ya,
Azrael mau jaga hati Farisha, Okey, Azrai mau menjaga perasaan Farisha yang bahawa dia bukan anak sebenar ibu bapa dia. Okey, kalau dia tahu dia kecewa. Contoh. Okey, itu dia adalah mendekati perasaan Farisha. Okey, pergi. Salah. Kalau apa nama manusia? Apa nama manusia? Sida. Kalau Sida tak ada masa tu, apa yang kena dengan plan dia? Dia akan teruskan plan A ke ataupun dia teruskan plan A? Tunggu sehingga Farisha sihat. Kalau tak ada Sida, tak ada plan B lah. Mana nak dia kena saya dah ke Farisha untuk tak bolehkan sisi dia haram. Okey, Apa? pergi. Ada apa-apa soalan selain daripada Okey. Pergi ke pengejaran tadi. Okey, ini kan dimaksudkan cikgu tadi. Okey, pengejaran. Contohnya menyayangi. Okey, kita naklah menyayangi ahli keluarga tanpa mengira pertalian darah. Okey, contohnya Azrai. Tengok ada kalau ada macam ni 3 markah. Ada fakta, ada uraian, fakta dan contoh peristiwa itu. Itulah kamu perlu tahu setiap peristiwa di setiap bab itu. Barulah kamu tahu pengejaran di mana, siapa yang barulah timbul. Kalau kamu dah tahu sebenarnya peristiwa itu. Okey. Seterusnya, lagi ada soalan? Lagi soalan? kami akan menanya soalan kepada korang semua. Okey, pertanyaan ini kami akan tanya kepada semua orang dalam soalan 3 soalan. Yang pertama, apakah rahsia besar yang diketahui pada Farisha tentang dirinya dalam bab 7 dan bagaimanakah reaksinya terhadap perkara tersebut? Angkat tangan. Sesiapa berdia untuk Pasal saya mau jawab, silakan angkat tangan. silakan. Okey, dia tak jawab. Okey. Ya. Dia terkejut bahwa dia anak-anak. Seterusnya, mengapakah Dr. Mrs. Akram dan Dr. Khairul Anwar mengancam plan B dalam bab 9? Sila nyatakan soalan tersebut. Soalan, dia berikan jawapan yang seperti ini. Itu soalan 2. Cuba. Tiba-tiba peksan dan dibawa ke hospital. Jadi yang dia perlu dilakukan untuk manusia pergi ke sekolah. Okay. Untuk soalan yang terakhir, sekiranya anda menjadi Syida, adakah anda sanggup mengambil alih tugas Farisha dalam projek Inara? Berikan alasan anda. Siapa-siapa yang berdia untuk menjawab soalan ini? Yang sudah jawab tidak berjawab lagi. Sekiranya tidak siapa yang berani menjawab soalan tersebut. Okey, ulang lagi soalan tadi. Okey. Sekiranya anda menjadi Syida, adakah anda sanggup mengambil alih tugas Farisha dalam projek Inara? Berikan alasan anda. Tidak. Baik. Kenapa? Kenapa? Sebab saya semanas. Beri alasan yang sebenar. Beri alasan yang lebih naik. Sebab kalau saya jadi Syida, sikit kami. Mungkin saya sabar. mungkin saya mungkin saya ada rasa nak mengikuti dan
menolong kau, tapi pada sebab kawan saya Farisha itu sakit, mungkin saya mengabaikan projek itu dan menolong dan menjaga dan menolong Farisha. Dia terima ke projek? Tak. Kau tidak terima? Tidak menerima. Okey, syukur. Okay, thank you. Saya akan terima tawaran tersebut. Okey? Kenapa? Apa alasan? Sebab Syida adalah rakan saya. Jadi saya keluar sama. Apabila kamu Syida Farisha tu kan kawan dia. Mesti ya kawan dia nak tolong kawan. Mana boleh kawan makan kawan. Kita tolong kawan tolong kawan. Jadi saya akan tolong dia dalam projek tu. Okey, boleh. Jadi dua jawapan. Berikan soalan yang apa tu jawapan yang kamu nak punya. Jawapan korang tu. Kamu. Soalan yang soalan tadi. Sebelumnya dia kata apa tu? Dia kata tidak. Betul. Apa tu? Version Ipuan cakap ya. So, kawan jawapan. Jadi Taufik, ada kamu terima tak? Saya rasa tidak. Tidak. Sebab apa? Kalau Syida menerima projek itu, plan B akan diteruskan. Maksudnya, Apa lebih? maksudnya Dr. Mrs. dengan Kak Khairul Anwar, dia dah merancang awal Farisha tu untuk bantu sistem yang LG Nara. Sekiranya apa nama ni? Sekiranya Farisha dia macam dia apa? Sakit. Dia pergi hospital kan pingsan. Ada pingsan. Dia macam tidak tahu apa, dia macam chaos kat situ. So dia bergantikan tempat Syida untuk mengambil alih Farisha. Okay. Saya rasa jawapan Faris adalah bagi pendapat saya lah. Sorry. Bagi pendapat saya. Lagi? Ada? Soalan lagi. Soalan kami. Okey. Pembedahan yang seterusnya. Okey, pembedahan seterusnya. Angel, kumpulan 3 itu kan Angel. Okey, untuk 6. Okey, kamu 5. Okey, itu kumpulan 4. Pagi hari ini kami ingin membentangkan, kami 24 ingin membentangkan di sebalik Dinara. Apa yang bertajuk di sebalik Dinara? Sinopsis. Farisha yang masih dilaksanakan diri di hospital berkomunikasi secara pintar dengan seorang wanita yang panggil dirinya Mami, iaitu ibu kandung Farisha. Wanita itu merasa gembira karena berjaya memasuki fikiran Farisha dan menganggap dirinya lebih hebat daripada ayah Farisha. Dia menuntut Syida menjadi sangat pendiam dan ketakutan. Dia tidak mau makan, minum, bercakap atau keluar dari bilik Farisha. Akram cuba menerobos masuk ke dalam media Syida dan Syida tapi gagal, mungkin kerana chip yang ditanam atau kecelakaan semasa eksperimen dilakukan. Watak perwatakan
watak pewatangan Syida, seorang yang menjadi mangsa darah. Beliau mengalami trauma yang hebat dan buruk selepas dimasukkan microchip ke dalam otaknya untuk berkomunikasi dengan kau. Dokter yang seorang yang memikirkan tugas dan sayang kepada kemanusiaan. Beliau tetap menggunakan eksperimen microchip walaupun menyadari risiko besar tentang mental Syida dan bagi seorang yang bercita-cita tinggi dan penendam. Beliau menggunakan kebolehan telepatinya untuk mengaku minda Persia bagi membuktikan bahawa dia lebih hebat daripada kau. Teruskan lagi seorang. nilai murni tanggungjawab. Dr. Maxi memikul tanggungjawab menyamankan sistem negara walaupun cara yang digunakannya salah dari sudut kemanusiaan. keberanian. Tidak menunjukkan keberanian menghadapi proses implementasi bawah segera walaupun fizikal dan badan mentalnya tersiksa. Pengajaran. Kita janganlah mengabaikan aspek kemanusiaan demi mengejar kemajuan sains dan teknologi. Kita hendaklah berfikir panjang sebelum melakukan tindakan ekstrim yang boleh mencederakan orang lain. Masih sebab 11. Farisha memberitahu bahawa dia dapat berkomunikasi dengan ibunya dalam mimpi. Mendengar hal ini, Azrail menjadi cemas dan membawa Farisha keluar dari hospital. Namun, dalam perjalanan sebulan, Farisha diculik oleh 2 orang suruhan itu. Sementara itu, di Southland, Alia ditugaskan oleh Dr. Maxi untuk mengaruhi otak Syida. Melalui Syida, Dr. Maxi berjaya berkomunikasi dengan Carl. Carl mengarahkan agar Farisha dibawa kepadanya kerana virus yang dimasuk ke dalam minara akan diaktifkan oleh Farisha yang boleh memusnahkan minara dan mengancam ribuan jiwa. Watak dan pewatakan. Seorang yang sama dan beliau walaupun dapat tahu sendirinya apa sebenarnya. Azaran. Seorang abang yang sangat bertanggungjawab dan jujur. Beliau menyimpan rahsia keselamatan Farisha selama 26 tahun dan mendedahkan perkara sebenar demi keselamatan adiknya. Medina ataupun Marilyn, seorang ibu yang obses terhadap sains. Beliau sanggup menjadikan anak kandungnya sendiri sebagai bahan eksperimen sains sebelum Farisha diselamatkan oleh keluarga Azrail. Nilai murni. Kejujuran acara juga punya matematik, dan sejarah dan agung penyembuhan dari menyelamatkan nyawa manusia. Kasih sayang. Hubungan kekeluargaan yang erat antara Azrail dan Farisha tetap teguh walaupun mereka tiada kebiasaan. Pengajaran. Kita adalah amanah dalam menjaga rahsia demi keselamatan orang yang kita sayangi. Kita mestilah menyayangi ahli keluarga tanpa mengira status hubungan dan darah atau acungnya. Sinopsis bab 12. Berdasarkan laporan yang tersimpan di tiga Komisi juga mendapat bahawa spektra anual dan awal uji klinis ketiga juga dilakukan tetapi gagal dan maksudnya dalam main. Sementara itu, Azrail menjadi atasan lokasi Farisha. Dengan bantuan Rosman dan segera diorang untuk menyelamatkan. Watak pewatakan. Farisha, seorang yang menjadi mangsa penculikan, beliau dilarikan oleh orang suruhan Medina, Amin dan Farid semasa berada di hospital dalam keadaan Alia, seorang yang cemburu dan disimpan dari beliau mendengarkan asal surat Farisha dan faham bagaimana Faris mengabaikan cintanya demi mengejar manusia. Kak, seorang yang obses terhadap kehebatan intelek dan wanita. Beliau mengagumi kebijaksanaan Medina
sehingga mencetuskan konflik cinta tiga segi dengan Alia. Telefoni kesetiaan. Alia kekal setia berada di komplek untuk menjaga trust yang sedang patah, walaupun hatinya terluka dengan kisah silam mereka. Tambahkan, jika kamu mereka buangkan dan rahsia besar Sofia daripada keadaan dirinya yang masih belum pulih. Pengajaran, kita janganlah membiarkan perasaan cemburu dan dendam menguasai diri sehingga merasakan hubungan sama manusia. Kita hendaklah sentiasa berwaspada dengan keselamatan diri agar tidak terjadi masa jenayah atau penculikan. Ada apa-apa soalan lain? Boleh ingat soalan. Apakah perkembangan Al-Wadi pada perkembangan berwatakkan Farisha? Azad, apakah fenomen Al-Wadi pada perkembangan berwatakkan Farisha? Azad ini bertanggungjawab menyimpan identiti dan peran tentang adiknya Farisha, dan dia tidak pernah memberitahu Farisha bahawa dirinya ialah anak angkat dalam pekan itu. Boleh tak? Ada lagi? Dah, kenapa Madina Medina kenapa Medina nakkan Aisyah sehingga menculik dia? Kerana dia obses dengan teknologi dan sains terhadap dunia yang ingin mengejar kemajuan. Jadi dia sanggup mengorbankan anak dia sendiri. Okey, dah. Okey, kita pergi ke pengajaran tadi. Okey, pengajaran ni sama juga. Tak boleh sambil. Ini adalah huraian untuk fakta sahaja. Jadi, kamu perlu beri peristiwa. Kita tahu. Okey, contohnya macam kita hendaklah sentiasa berwaspada. Okey, berwaspada itu siapa? Kita tahu. Jadi pun pemeriksaan pun tak tahu peristiwa siapa yang perlu berwaspada. Okey, adakah novel ketiga? Kita tahu novel keempat. Jadi tak ada peristiwa. Penulisan kita tahu. Jadi kamu perlu letak peristiwa. Okey, itu saja. Okey, itu saja. Okey. Okey. Okey, apa yang kamu belajar hari ini? Nilai murni dalam novel tersebut. Okey, nilai murni dalam novel tersebut. Lagi? Pelajaran di mana? Pengejaran. Okey, pengejaran yang cikgu cakap tadi, pasal tadi. Okey, pengejaran kamu perlu letakkan peristiwa di dalam itu. Jangan kamu bagi huraian sahaja untuk pengejaran tu. Tapi kamu perlu letak peristiwa. Jadi pemeriksaan tahu nanti. Okey? Lepas itu, ada juga kamu campur corak-corakkan bahasa tadi. Dan macam saya dengar, ada chapter tadi. Siapa ada chapter tadi? Okey? Jangan corakkan bahasa Melayu kamu ke bahasa Inggeris. Chapter. Okey? Di sana pun tengok thank you pun sama ada tak? Thank you. Jangan thank you. Okey? Okey, apa lagi? Watak dan perbuatan. Kamu nak tahu watak-watakan kan? Okey, dalam kamu membuat pembentangan buat slide itu, kamu pun tahu kan siapa watak ini. Okey, pengajaran pun siapa, peristiwa penting pun siapa. Jadi, okey, kamu dah tahu. Okey, kerja rumah cikgu adalah Okey, kerja rumah kamu adalah muka surah 159. Okey, 159 kan? Okey. Okey, jawab soalan di bawah berdasarkan novel berikut. Okey, berdasarkan sebuah novel yang tengah pelajari. Uraikan dua konflik yang dihadapi oleh watak dalam novel tersebut, iaitu di sebalik dinara. Kamu perlu uraikan dua konflik yang dihadapi oleh watak dalam novel tersebut. Okey, itu adalah kerja rumah kamu nanti. Okey, esok cikgu dah tengok. Okey, sampai dah faham. Okey, faham tak? Okey semua. Okey, pelajaran kita hari ini senang tak?